Proton S70 flagship color Marine Blue. Ini adalah pandangan hadapan untuk Proton S70 flagship color Marine Blue variant flagship. Okey, tapi flagship ni dia ada tambahan vinyl. Okey, ada lining putih di hadapan. Untuk yang ni adalah satu stok display. Okey, kalau anda tempah kereta ni, dia datang tak ada vinyl ya. Okey, yang ni untuk kereta display. Okey, bahagian hadapan dia menggunakan lampu LED. Okey, lampu LED, dan dia ada satu kamera kat sini. Kamera. Okey, kereta flagship ni dilengkapi dengan 360 kamera. Okey, perbezaan antara flagship dan flagship X. Untuk variant flagship dia tak ada front lips dan dia tak ada side skirt macam flagship X. Juga dia tak ada sunroof. Okey, sunroof dia tak ada. Sunroof atas tak ada macam flagship X. Okey, yang ni variant flagship. Okey, pandangan sisi kereta. Okey, ni pandangan tepi lah untuk variant S70 flagship. Okey, dia menggunakan sport rim bersaiz 17 inci. Sama, sport rim sama. Untuk variant flagship dan flagship X menggunakan rim yang sama. Rim bersaiz 17 inci, menggunakan tayar 205 lebar dan ketebalan 50. Okey, untuk dia punya side mirror ada signal dan ada kamera untuk function 360 kamera. Okey, ini adalah pandangan belakang untuk S70 flagship. Warnanya adalah marine blue. Dilengkapi dengan reverse camera dan 360 camera. Okey, button untuk open boot, open trunk. Okey, boot space yang sangat luas, 510 liter. Okey, boleh memuatkan 4 luggage bag. Untuk anda yang suka travel, ini adalah keretanya. Ada spare tire walaupun saiznya agak kecil sedikit, tapi ada. Okey, ini bahagian tepi Proton S70 flagship. Okey, kita tengok bahagian hadapan pula. Okey, inilah bahagian hadapan S70 flagship. Ada power button untuk seat. Okey, ke depan, ke belakang, untuk adjust ketinggian. Okey, ada electronic seat, dan seat dia menggunakan seat leather. Okey, fully leather. Kalau anda boleh tengok kemasan dia, bahagian tengah menggunakan leather yang bercorak begini untuk pengudaraan yang lebih baik. Okey, bahagian sebelah kanan pemandu, yang ni ada untuk open boot, yang ni untuk headlamp adjuster. Okey, untuk kita adjust lampu hadapan naik dan turun, tinggi dan rendah lampu hadapan. Okey, ini adalah bahagian dalaman untuk Proton S70 flagship. Okey, beginilah dia punya steering. Boleh adjust. Steering yang boleh adjust, telescopic. Okey, anda hanya perlu tarik
kayu untuk adjust steering ni. Boleh adjust atas bawah, atas bawah, naik dan turun. Okay. Kalau anda nak steering yang dekat dengan anda ataupun lebih dekat dengan dashboard, boleh tolak saja steering ni. Okay. Dia ada telescopic steering. Okay. Macam saya suka steering yang dekat dengan dashboard. Adjust atas sikit, ngam-ngam dengan ni. Okay, so kita tarik dia punya kayu. Okay, ini adalah ketinggian steering yang paling saya suka. Okay, ikut keselesaan anda. Okay, untuk bahagian steering, kat sini ada dia punya cruise control. Okay, ini untuk naikkan speed, ini untuk jarak 2 kereta ataupun jarak 3 kereta daripada kereta hadapan. Ini untuk voice command. Contoh macam high proton, tapi kita tak nak cakap high proton, kita boleh tekan ni untuk voice command. Yang ni kalau kita bluetooth dengan handphone untuk angkat dan letak call. Okay. Yang ni untuk control function radio. Yang ni untuk volume atas dan bawah. Okay. Yang ni untuk mute, tukar channel dan sebagainya. Okay. Perbezaan antara flagship dan flagship X adalah sunroof. Okay, untuk variant flagship tak ada sunroof. Okay, tapi variant flagship tetap ada wireless charger untuk handphone anda. Okay, yang wireless charger sebelah saja. Yang ni untuk kita letakkan kunci kereta dan apa-apalah sebagainya. Okay, dilengkapi juga dengan electronic handbrake dan auto hold, menggunakan gearbox 7 speed transmission DCT. Okay, dan semi auto DCT. Kita boleh masuk gear, tolak ke kanan dan buang gear, tolak ke kiri. Okay, 7 speed DCT semi auto. Okay, ini bahagian dashboard soft touch. Okay, ini lembut bahagian sini. Okay, yang ni untuk pengudaraan di bahagian hadapan. Ini untuk pemanas bahagian belakang. Yang ini untuk air circulation, persinggan udara dalam kereta. Okay, yang ini untuk control aircon. Yang ini untuk kipas aircon. Ini untuk temperature aircon. Yang ni untuk hazard light. Okay, ni push start button. Ada satu USB port di bahagian bawah dashboard hadapan, dan ini adalah kompartmen space lagi untuk kita letakkan barang, kad tak syenggol ataupun dan sebagainya lah. Okay, apa yang best S70 ni, dia ada lagi satu USB port di bahagian atas side mirror ni. Yang ni function dia untuk plug in dashcam. Okay, ini pandangan untuk tempat duduk bahagian belakang. Ada armrest di tengah-tengah. Okay, dilengkapi dengan 6 airbag. Ada satu airbag, sini satu airbag, sini satu airbag, sini satu airbag, dan bahagian tepi. Okey, dekat pillar B ni ada airbag dan sini pun ada airbag. Ini adalah pandangan sisi untuk seat belakang bahagian pemandu. Okey, macam yang kita boleh tengok dekat kereta display ni, untuk penumpang belakang, okey, dia punya tempat duduk dia ada curve sikit. Okey, dia ada lekuk sikit. Jadi dia bukan semi paket, tapi dia ada macam lekuk sikit untuk keselesaan penumpang belakang. Ada headrest dan ada armrest di bahagian tengah. Okey, yang ni saya masuk dalam kereta. Okey, seat yang lebar, ngam-ngam dekat saya punya hujung peha. Okey, jarak antara kaki saya dan seat
pemandu sangat jauh. Okay, lebih daripada 1 jengkal, dekat 2 jengkal jarak. Okay. Dan seat pemandu juga ada tempat letak barang, ada poket, dan dia agak ada space lagi melengkung. Sekiranya seat pemandu ke belakang habis pun tidak akan mengenai kaki saya sebagai penumpang belakang. Okey, ada aircon vent bahagian tengah. Aircon vent, okey. Yang bestnya S70 ni, dia ada 2 charging port, satu USB, satu lagi Type C. Dekat sini kita boleh letak handphone. Sangat best, sangat selesa S70. Okay. S70 flagship color marine blue. Sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, boleh type di ruangan komen. Sekiranya berminat, boleh hubungi saya. Saya adalah sales advisor Proton yang sah. Terima kasih.